Assalamualaikum, saya Amarul daripada Something dalam segmen Meneka-Neka. Di depan saya adalah satu biji motor yang dikuasakan dengan motosikal elektrik. Power elektrik dia ni sangat power sebab dia punya elektrik dia ni boleh hidupkan lampu rumah. Salah tu bang. Salah. Ni. Dia tulis ini tangki bang. Tangki? Tangki minyak. Minyak? Bukan elektrik. Bukan bateri? Bukan. Kalau tengok kat sini dia ada enjin So enjin ini bersesaran 150cc 4 valve. Sebab apa 4 valve? Tengok. Dia ada 4 valve dia kat sini. Ni, Bukan bang. Ini. Mana? Bukan 150cc. Berapa? Tu 4 silinder, 4 dapur. 4 silinder. Tapi bukan valve. Bukan. Alright, untuk bahagian depan pula kita tengok ada dual disc dia pakai Dan motor ni tidak menggunakan ABS. Motor ni 150cc 4 valve. Dia memang takkan pakai ABS lah. Tak cukup. Bukan. Emotional damage. Tadi kan dah cakap bukan 150cc. Yang tadi motor yang sama ni. Motor yang sama. Motor sama. Oh. So kalau tengok kat sini disebabkan ini adalah motor elektrik, so dia menggunakan charger kan kat bahagian bawah ni, dia type O sebab dia bulat, nampak. So ini bateri dia lah. Kan dah cakap tadi bukan elektrik. Salah lagi. Salah. Angkau je lah review, kau kan Abang Padi. Bruh. Lah, aku pun bukan tahu. Aku baca je kat sini. Belajar something? Sila komen.